Assalamualaikum dan salam sejahtera. Part 1. Bayangkan sebuah negara beli 6 buah kapal perang. Duit berbilion sudah dibayar. Tetapi satu pun tak siap-siap. Ini bukan cerita filem. Ini kisah sebenar kapal LCS. Bagaimana sepatutnya duit projek kerajaan dibayar? Ramai orang bertanya, bagaimana sebenarnya kerajaan membuat pembayaran projek besar? Jawapannya mudah. Kerajaan tidak sepatutnya bayar ikut janji. Kerajaan membayarnya mengikut kemajuan kerja yang siap. Apabila satu projek diluluskan, kontrak ditandatangani dengan skop kerja, harga dan jadual kerja yang jelas. Semua ini berada di bawah peraturan Kementerian Kewangan Malaysia. Biasanya, hanya sedikit bayaran pendahuluan dibenarkan, sekitar 10% ke 20%. Sekadar untuk memulakan kerja. Dan bayaran itu pula mesti ada jaminan bank serta akan dipotong balik kemudian nanti. Bayaran sebenar mengikut kemajuan kerja 20% siap, baru layak tuntut 20%. Bukan kerja hanya di atas kertas. Kerja fizikal yang disahkan oleh pegawai teknikal dan pegawai pemantau seperti mana yang telah ditetapkan di dalam perbendaharaan. Setiap tuntutan mesti disemak, mesti disahkan dan sebahagian wang akan ditahan sebagai wang jaminan jika projek gagal atau ada kecacatan. Masalah bermula bila duit dibayar lebih laju daripada kemajuan kerja. Laporan nampak cantik, tetapi tapak projek sunyi sepi. Dalam sistem yang betul, duit rakyat sepatutnya keluar perlahan dan aset negara masuk dengan nyata. Bila prinsip ini dilanggar, yang rugi bukan kerajaan atas kertas, tetapi rakyat sebenarnya. Kerana dalam perolehan kerajaan, amanah lebih penting daripada alasan. Dan setiap sen yang dibelanjakan wajib ada hasil dan laporannya.